semua. Hari nak pergi fish market, makan-makan and jalan-jalan. Our tourist for today. Nampak tu? Jom guys. Tahu ke? Besar gila. Oh my god. Dia hidup lagi. Nak bagi fan, kena suap juga. Kita tengok reaction dia. Kita makan oyster. Makan oyster mentah lagi. Oh, you go? Betul. Kita rasa manis kan? Surprisingly sedap. Dia banyak. Dia tak suka. Tak suka. Caranya. Salmon. Cuba yang ni. Bagi Najwa yang ni. Alisa saya nak tahu. Briefing tau. Bahaya kan? Takut. Lapar ke? Tidak selagi. Sedap. Dia kena ada cheese baru sedap. No, kena try yang fresh. Raw. Sedap. Sedap. Kesiannya. Dia tak makan lagi. Weh, orang tu record je. Macam kita lah. Tapi dia lagi dekat. Udang. Weh, sumpah jahat diorang ni. Macam mana boleh? Dia tinggal kot. Dia teriak pasal muda datang. Apa aku buat dari makanan dulu? Dah seekor dah datang. Kita nak makan lobster pula. Sedap gila. Wow. Oh, thank you. Sedap gila weh. Manis. Hasta la próxima. Have a good day. You too. Anyway, besar gila. Like, oh my god, this is so big. Tourist today dekat fish market. Tapi ni dekat bawah. Sedap gila weh. Dapat item. Bukan dapatlah beli. Saya pun beli item. Beli item. Ni beli under the sun. Under the sun. Saya sebenarnya nak tulang lah. Kat sini banyak je market lain. Tapi kita orang pergi dekat Nicholas punya kedai. Sebab orang recommend situ sedap. Dia datang tau fish market sebab sedap gila. Beli udang dia dengan scallop. Lobster dia pun sedap. Tapi saya suka udang dengan scallop dia. You guys should try. Kita orang beli dekat kedai Nicholas. Dia macam kau jalan straight dekat hujung belah kanan. Dia paling hujung lah. And besar. Bye. To the next agenda. Welcome to Prima Bay. Yay! And then from here, okay, tak apa. Tak apa, kita tak nak disclaimer lagi. Nantikan episod seterusnya. Jadi dah sampai.
Penat tapi best. Seronok makan lemon dan nas gastrik guys. Kena gastrik. Kesian dia. Lokal kita dah sakit. Man down. Guys, adventure today end here. Thank you for watching. Bye bye.